Mengapa kereta menggunakan petrol? Ini adalah enjin Hariada Taliadah. Pernahkah anda terfikir mengapa hampir semua kereta yang kita lihat di jalan berfungsi dengan petrol? Nampak seperti soalan mudah, tetapi jawapannya melibatkan sejarah, kimia dan banyak kepintaran. Dalam video ini, kita akan meneroka mengapa petrol menjadi bahan api utama dalam kereta dan apa yang menjadikannya begitu istimewa untuk menggerakkan kereta. Tetapi, sebelum kita faham kenapa kita menggunakan petrol, kita perlu kembali ke masa lalu. Tapi, bagaimana pula nak kembali ke masa lalu? Sebenarnya, sejarah petrol sebagai bahan api automotif bermula di sana pada penghujung abad ke-19. Karl Benz, seorang jurutera Jerman, membina pada tahun 1885 kereta pertama yang digerakkan dengan petrol, iaitu Benz Patent Motorwagen. Pada masa itu terdapat pilihan bahan api lain yang tersedia, seperti minyak diesel dan juga wap. Jadi, kenapa petrol yang menang dalam persaingan ini? Jawapannya terletak pada sifat unik bahan api ini. Petrol ialah bahan api cecair yang asasnya terdiri daripada hidrokarbon, iaitu sebatian kimia yang hanya terbentuk daripada atom karbon dan hidrogen. Hidrokarbon ini berasal daripada minyak mentah yang diproses di loji penapisan melalui satu proses yang dipanggil perengkahan. Tapi, apa itu perengkahan? Ia adalah satu proses. Di sinilah minyak mentah dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, menyebabkan molekul-molekul yang lebih besar dipecahkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, lalu menghasilkan pelbagai jenis bahan api yang berbeza. Petrol adalah salah satu produk daripada proses ini, dan molekulnya lebih kecil serta kurang tumpat berbanding diesel, sebagai contoh. Sekarang, Anda mungkin tertanya-tanya, apakah kelebihan mempunyai molekul yang lebih kecil dan kurang tumpat? Jawapannya terletak pada cara enjin berfungsi. Enjin kereta berfungsi melalui pembakaran dalaman, iaitu membakar bahan api di dalam ruang khas untuk menghasilkan tenaga. Petrol, kerana mempunyai molekul yang lebih kecil, mudah meruap dan bercampur dengan udara di dalam enjin dengan lebih baik. Ini bermakna pembakaran berlaku dengan lebih cepat dan efisien, menghasilkan lebih banyak kuasa. Selain itu, petrol mempunyai nilai kalori yang sangat tinggi, yang bermakna ia membebaskan lebih banyak tenaga apabila dibakar, membolehkan kereta bergerak dengan lebih cekap. Tapi tunggu dulu, kalau petrol begitu bagus, kenapa ada kereta yang guna diesel atau etanol? Itu soalan yang sangat baik. Sebenarnya, petrol tidaklah sempurna untuk semua situasi. Diesel, sebagai contoh, lebih tumpat dan mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi daripada petrol, menjadikannya sesuai untuk lori dan kenderaan berat yang memerlukan lebih banyak tork. Manakala etanol yang banyak digunakan di Brazil adalah bahan api boleh diperbaharui yang diperbuat daripada tebu, menjadikannya lebih lestari. Namun, etanol mempunyai nilai kalori yang lebih rendah berbanding petrol. Jadi, kereta yang menggunakan etanol akan menggunakan lebih banyak bahan api untuk menempuh jarak yang sama. Petrol juga mempunyai satu lagi sifat penting, iaitu nilai oktana. Pernahkah anda melihat nombor-nombor pada pam bahan api seperti 87 atau 95? Nombor-nombor tersebut mewakili nilai oktana, iaitu keupayaan bahan api untuk menahan pemampatan tanpa meletup sebelum waktunya. Apabila bahan api meletup sebelum masa yang sepatutnya, ia menyebabkan ketukan pada enjin dan mengurangkan kecekapan enjin. Petrol dengan oktana yang lebih tinggi lebih tahan terhadap letupan awal ini, membolehkan enjin yang lebih berkuasa berfungsi tanpa masalah. Tetapi, bagaimana petrol memperoleh sifat ini melalui penambahan bahan tambahan khas semasa proses penapisan? Secara sejarah, petrol menjadi piawai kerana ia banyak terdapat, agak mudah untuk dihasilkan dan mempunyai sifat yang sesuai untuk enjin pada zaman itu. Apabila menjadi jelas bahawa petrol adalah satu bentuk tenaga yang sangat baik untuk menggerakkan kereta, tidak lama kemudian ia menjadi bahan api utama pada abad ke-20. Selain itu, petrol menawarkan kelebihan praktikal yang menjadikannya popular. Ia mudah untuk disimpan, boleh diangkut dengan mudah, dan enjin petrol adalah agak mudah untuk dihasilkan serta diselenggara. Infrastruktur pengedaran petrol berkembang dengan sangat pesat di seluruh dunia, dengan stesen minyak di hampir setiap bandar. Dan ini telah mewujudkan satu kitaran.
Semakin banyak kereta menggunakan petrol, semakin banyak stesen minyak dibina yang menjadikan penggunaan petrol lebih mudah lalu mendorong lebih ramai orang untuk membeli petrol. Sekarang anda mungkin tertanya-tanya, adakah petrol akan terus digunakan selama-lamanya? Sebenarnya, jawapannya ialah tidak. Dunia sedang berubah dan teknologi baru sedang muncul. Kereta hibrid yang menggabungkan enjin petrol dengan enjin elektrik sudah pun berada di jalan raya. Kereta elektrik sepenuhnya semakin popular dan mampu dimiliki. Selain itu, para penyelidik sedang membangunkan enjin hidrogen yang dijangka menjadi alternatif yang bersih dan cekap. Namun, buat masa ini, petrol masih menjadi bahan api yang paling banyak digunakan dalam kereta di seluruh dunia. Hakikatnya, petrol telah menguasai pasaran automotif kerana gabungan beberapa faktor. Ciri-ciri kimianya yang sesuai untuk pembakaran, ketersediaannya yang banyak, kemudahan pengeluaran, infrastruktur pengedaran yang telah sedia ada, serta kesederhanaan enjin yang menggunakannya. Penggunaan petrol membantu kita memahami bagaimana kereta berfungsi dan mengapa teknologi baharu sedang muncul untuk menggantikannya. Jika anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum melanggan, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video-video kami. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, sila lihat imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberikan kelebihan dalam kerjaya anda. Tapi bagaimana pula dengan anda? Apa pendapat anda tentang masa depan bahan api otomotif? Adakah anda rasa kereta elektrik akan menguasai tidak lama lagi? Atau petrol masih akan bertahan selama bertahun-tahun lagi? Tinggalkan komen anda di bawah dan kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda. Di sebelah sini, ada dua pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan memuaskan rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itulah dia pencinta kejuruteraan. Salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.